lawan Akui 2.0. Video sebelum ni saya tunjuk ada motor tengah tunggu masa untuk lintas, usul masuk untuk lawan Akui. Cara tu lebih selamat berbanding guna Akui laluan usul masuk. Video kali ni pun saya nak tunjuk orang yang lawan Akui, tapi dia dah ada di kawasan lorong kecemasan. Kita tak tahu masalah ada apa. Saya rasa inilah pilihan terbaik dengan masa yang singkat. Kalau nak pergi sampai tu Batam macam jauh sangat. Yang penting jangan buat laju, buka lampu bagi terang, jadi orang boleh nampak dari jauh. Sekali lagi saya tegaskan, bukan saya saja nak ajak orang untuk lawan Akui, tapi inilah pilihan yang lebih selamat berbanding kalau lawan Akui guna lorong susur masuk utama. Sebab saya pernah jumpa kes sebegitu sebelum ni. Sekian.